Bayu selayang height Type C dan juga Type D. Type C harga bermula RM397,000. Type D harga bermula RM542,000. Jom kita tengok. Kenapa saya sekalikan Type C dan juga Type D? Type C dia 863 square feet, 4 bilik dan juga 2 bilik air, didatangkan dengan 2 parking. Type D pula 1190 square feet, dia dual key, 5 bilik dan juga 3 bilik air. Show unit dia sekali disebabkan ini adalah layout untuk Type D, ada dual key, maksudnya ada 2 pintu masuk. Okey, yang ini adalah layout untuk Type C. Sama je dengan Type D, cumanya dia tak ada studio unit ni. Jadi tujuan dia buat dual key ni, mana-mana projek pun, okey, yang unit studio ni dia boleh jadikan Airbnb. Okey, senang nak manage sebab apa, dia duduk juga dekat sini. And then dia dijadikan bilik tetamu lah. Kalau mana kata tetamu datang, kita ada privacy kita lah, tak akan terganggu. And then boleh jadikan juga bilik ni untuk ibu bapa yang dah tua ke, dia orang boleh duduk sini lah. Untuk studio unit ni, dia tak didatangkan dengan apa-apa, furnish lah, kosong. Yang ni kosong, boleh buat macam ni. Dia jadikan sini tempat tidur, and then sini ruang makan, ruang dapur, dan juga ada bilik air dia kat situ. Luasan dia tak termasuk bilik air, lebih kurang 22 kaki kali 10 kaki. Untuk bilik air dia pula, keluasan dia lebih kurang 8 kaki setengah kali 4 kaki setengah. Tingkap dekat sini lebih kurang 6 kaki kali 6 kaki. Tengok main unit dia, main unit untuk Type D dan juga Type C. Okay, masuk-masuk saja kita akan nampak ruang dapur, ruang makan, alright, dan juga ruang tamu di sebelah kiri. Ataupun boleh juga kita buat sini semua ruang dapur, tengah-tengah ni ruang makan. Dan cumanya juga Type C pintu masuk dia dekat sini. So foyer dia dekat sini lah. Okay, foyer dia dekat sini, pintu masuk. And then masuk-masuk dia akan nampak ruang makan, ruang tamu, balcony, dan dapur di sebelah kanan dia. Untuk Type C. Okay, Type D pintu masuk dia dekat sini. Untuk Type C dan juga Type D akan dapat kitchen cabinet atas bawah ni. Hood dan hob pun akan dapat juga. And then peti ais pun akan dapat juga. Aircon dekat ruang tamu dan semua bilik akan dapat. Dan Type C dia punya ruang dapur akan sampai sini sahaja. Type D dia lebih sini, and then dia punya yard. Samalah, keluasan lebih kurang 3 kaki setengah kali 8 kaki setengah. Untuk ruang makan dan juga ruang tamu dia, keluasan dia sama saja, Type C dan juga Type D. Dan bilik-bilik dia, kita tengok balcony area dia. Keluasan dia 3